Okey, alhamdulillah. Cantik lah. Benih pun dah besar Okey, tengok dulu. Tengok. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni 14 hari bulan 4 2026. Okey, hari ni Pak Din berkesempatan untuk nak review lah kebun ni. Ni kebun Pak Din yang tempoh hari yang MD Tumas. Okey, yang inilah kawasan dia MD Tumas. Tengok sini. Ni dia wheat mat yang Pak Din dah guna masuk 3 tahun lah 2 tahun lebih. Jadi bermakna wheat mat ni masih lagi boleh digunakan. Tengok kawasan rumput Pak Din. Tengok kawasan dia. Kawasan lorong yang Pak Din ada ni, alhamdulillah masih terkawal rumput dia. Ini adalah batas yang Pak Din tunjuk tempoh hari. Pak Din tanam semula di atas batas tanpa Pak Din buka wheat mat. Kemudian Pak Din tak bajak. Jadi Pak Din hanya tanam balik di tengah-tengah daripada induk yang Pak Din cabut ni, induk yang lama, kawasan dia Pak Din dah cabut dengan yang sebelah sini. Jadi tanam di tengah, alhamdulillah. Tengok keadaan pokok Pak Din. Ini adalah umur dah 4 bulan Jadi 4 bulan pun alhamdulillah kehidupan dia subur. Rezeki Pak Din, tanah ni memang cantik. Pun dah besar, tengok. Dah lebar-lebar nampak. Ni. Ini dah 4 bulan. Jadi macam ni keadaan dia. Jadi tak ada masalah wheat mat kita boleh guna 2 kali. Dan kalau ikutkannya Pak Din tanam ni bermakna ini kali kedua Pak Din tanam. Pak Din akan keluarkan hasil akhir tahun ni. Lepas keluar hasil, Pak Din boleh biarkan lagi pokok induk ni jadi keluarkan anak selama setahun. Jadi pada 4 tahun. 4 tahun Pak Din gunakan kawasan ni, insyaAllah. Sebenarnya memang jimat kos apabila kita menggunakan wheat mat dan kita tanam semula. Pak Din masih lagi mengekalkan penggunaan tawikun. Asas tanah dulu tawikun. Kemudian masa Pak Din tanam ni, di dalam lubang yang Pak Din tanam ni, Pak Din letak soil amendment tawikun. Letak dan Pak Din baru tanam. Alhamdulillah, tengok keadaan pokok Pak Din. 90% keadaannya sama. Adalah dalam 10% yang kecil sikit, tapi majoriti adalah sama. Pembesaran pokoknya lebih kurang sama semua. Boleh tengok semua sekali ni. Ni ada rumput tumbuh sikit-sikit ni, kita cabut je lah tepi-tepi ni. Kita jaga kawasan ni. Okey, alhamdulillah. Tengok sampai belakang sana. Pokok dah besar-besar, tengok daun dia. Tengok. Daun dia besar-besar. Hasil dia mungkin dalam bulan 12 kot. Kita tengok nanti. Sebab ini baru 4 bulan. Kalau ikutkan biasanya Pak Din 6 ke 7 bulan Pak Din dah hormon. Pertengahan bulan 11 sepatutnya dah boleh keluarkan hasil. Kalau Pak Din akan hormon umur 7 bulan.